Kalau dulu GST teruk dikecam sebab bebankan rakyat kononnya, kini SST 2025 jauh lebih rakus. Satu pengumuman yang menggemparkan. Mulai 1 Julai, Kerajaan Madani akan melaksanakan perluasan cukai jualan dan perkhidmatan SST secara besar-besaran. Biar saya tunjuk. Pada tahun 2022, senarai barangan yang dikenakan cukai jualan adalah ini, 62 muka surat. Manakala senarai barangan yang dikecualikan daripada cukai adalah ini, 282 muka surat. Sekarang pula, Kerajaan Madani perluaskan senarai barangan yang bakal dikenakan cukai jualan melonjak ke begitu banyak, 222 muka surat berbandingkan yang sebelumnya. Dan barang-barang yang dikecualikan cukai pula dengan begitu mendadak hanya 103 muka surat berbandingkan sebelum ni. Lihat. Ini bukan sekadar rombakan pencukaian secara biasa tahu. Tetapi satu langkah drastik yang akan memberi kesan langsung kepada kos sara hidup rakyat, terutamanya keluarga B40. Antara barangan yang bakal dikenakan cukai 8% ialah perkhidmatan sewaan pakaian kahwin untuk pengantin, peralatan catering, rawatan kesihatan tradisional, urutan berpantang orang yang baru melahirkan anak, penjagaan orang tua dan kecantikan. Semua ini ialah perkhidmatan kritikal yang sering digunakan oleh rakyat biasa dalam fasa penting kehidupan. Dari saat anak lahir, kahwin, sampailah ke usia tua, setiap langkah hidup kita bakal dikenakan cukai yang tinggi. Lebih membingungkan, penghapusan pengecualian cukai ke atas barangan makanan asas turut berlaku dengan senyap-senyap. Antara barangan harian yang sebelum ini dikecualikan, kini akan dicukai dari 0% ke kadar 5%. Ini termasuk mangga, apple, orange, kurma dan banyak lagi barang dapur yang menjadi keperluan harian rakyat. Bukan itu saja, sos, rempah, buah-buahan dalam tin turut tersenarai. Ini bermaksud harga barang dapur akan naik sekaligus menyebabkan peningkatan harga makanan secara keseluruhan di restoran, di pasar dan sudah tentunya di rumah. Data rasmi menunjukkan bahawa Malaysia kini sudah bergantung kepada import makanan melebihi 75.6 bilion ringgit setahun mengikut Dawson. Dalam keadaan kita masih terpaksa bergantung kepada bekalan luar, kerajaan pula memilih untuk menambah beban rakyat dengan mengenakan cukai ke atas makanan asas yang kita terpaksa import. Kerajaan sebelum ini kata hanya ikan, salmon dan avocado terkesan. Tetapi bila kita semak dokumen rasmi, jumlah barangan yang kini dikenakan cukai meningkat daripada kurang 1,000 kepada lebih daripada 4,000 subkod. Sementara senarai barangan yang sebelum ini dikecualikan cukai telah dikurangkan sebanyak 70%. Ini jelas menunjukkan betapa meluasnya kesan cukai baru ini terhadap barangan harian rakyat. Kalau dulu GST teruk dikecam sebab bebankan rakyat kononnya, kini SST 2025 jauh lebih rakus. Barang yang dulunya tidak dikenakan cukai langsung, kini tidak terkecuali. Inilah realiti sebenar. Jangan terpedaya dengan naratif kononnya hanya barangan mewah yang dicukai. Kebenarannya, beban ini akan ditanggung oleh semua lapisan masyarakat. Kita perlu bersuara dan menuntut agar kerajaan kembalikan semula pengecualian cukai kepada barangan makanan asas dan perkhidmatan kritikal yang menyentuh kehidupan seharian rakyat. Kalau betul Kerajaan Madani nak buat semua ini, fikirlah betul-betul. Betul ke B40 tak akan terkesan? B40 pun kena kahwin juga. Sepanjang hayat kahwin sekali. Takkan sewa meja, kerusi, buat kenduri kahwin pun kena cukai. Takkan tak sewa pakaian pengantin, cuma pakai sarung dan kain pelekat saja.